awal tahun 2025. Ada tak kau dengar, kau tengok rakyat marhaen TikToker yang bukan ada jawatan ditangkap oleh pasukan polis menggunakan dinai jenayah berat atas akta hasutan? Pernah tak? Jangan kira lah dengan Cikgu Bat sebelum ni lain cerita. Ni. Kau orang fikir, jangan tanya cakap, fikir. Pernah tak 2023, 2024, awal 2025, rakyat marhaen ini ditangkap menggunakan dinai jenayah berat, berbiji-biji kenderaan pergi rumah, pergi tangkap pagi-pagi buta? Pernah tak? So kenapa dulu tak ada, sekarang ada? Fikirlah, fikir, jangan percaya. Bermakna apa? Bermakna masa dia tak banyak, dia panik. Dalam masa-masa terdesak ini, dia nak tutup mulut rakyat. Dia nak kita ni jangan lawan, ikut je. Ini yang berlaku. Sebab dia dah terdesak, masa dah tak banyak. Dan sebagi tahu malam ni, terpulanglah, walau nak percaya ke tak percaya, memang sikit je lagi. 3 kali Jumaat aku bagi. 3 kali Jumaat untuk Anwar Ibrahim. Bukan meninggal lah. Tak tahulah, kalau meninggal, alhamdulillah kan. 3 kali Jumaat untuk Anwar Ibrahim. Apa yang berlaku? Tak tahulah. Tetapi yang pasti, kemaluan yang memalukan. Ingat kemaluan yang memalukan. 2023 sebagi tahu, ada 3 benda. Kejatuhan yang amat dahsyat, kemaluan yang memalukan, penampilan yang tak dapat diubah. Penampilan yang tak dapat diubah, sampai hari ni orang semua nampak. Stoma bag dia, kejap tangan dia bengkak, kejap leher dia bengkak, kejap ini. Tempoh hari, dah mengaku dah pula sakit. Sakit, tak tahulah sakit apa lah kan. Lepas tu tunjuk melompat lah apa semua. Penampilan yang tak dapat diubah, dan dia tak akan dapat ubah, guys. Ke depan ni pun kita akan dapat tengok stoma bag dia. Kita akan nampak. Dia tak boleh buat apa dah. Okay. Now, proses kemaluan yang memalukan. Dah berjalan dah. Sama ada korang sedar tak sedar, dia dah berjalan dah. Walaupun mungkin dia tak nampak. Tempoh hari waktu Trump datang, walaupun bangga Trump datang, tapi sebenarnya itu kemaluan yang memalukan untuk diri dia. So, dia akan berlaku lagi kemaluan yang memalukan ini, yang semalu-malu dan sehina-hinanya untuk Anwar Ibrahim. Kemudiannya, barulah kepada kejatuhan yang amat dahsyat. Macam mana dahsyat dia? Saya tak tahu. Tapi saya yakin, dia punya jatuh kali ini memang betul-betul macam